masyarakat majmuk. Jadi sebenarnya benda ni cuma salah faham ke macam mana? Isu sebenar bukan tentang memahami agama lain, tapi tentang kekeliruan antara toleransi agama dengan pluralisme agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin membincangkan tentang isu tular yang melibatkan Mona Allen yang dilihat menyambut Christmas serta mengaitkannya dengan ideologi pluralisme agama. Isu ini telah mencetuskan perdebatan kerana ia melibatkan sensitiviti agama serta kefahaman masyarakat terhadap batas toleransi dan pegangan akidah. Pluralisme agama adalah satu ideologi yang menganggap semua agama adalah sama. Dalam perspektif Islam, pluralisme agama bercanggah dengan akidah kerana Islam menegaskan keesaan Allah SWT dan meyakini bahawa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Walau bagaimanapun, agama Islam tidak pernah mengajak umatnya untuk bersikap kasar dan bermusuhan dengan penganut agama lain. Sebaliknya, Islam menekankan kehidupan yang harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat majmuk selagi ia tidak melibatkan penyertaan, pengiktirafan, pengalaman, kepercayaan agama lain. Oleh itu, kefahaman yang jelas tentang batas antara toleransi beragama dan pluralisme agama amatlah penting. Mona Allen berkongsi sambutan Christmas di media sosial. Perkongsian tersebut segera menarik perhatian netizen dan mencetuskan pelbagai reaksi khususnya pada umat Islam. Hal ini kerana sambutan Christmas sering dikaitkan dengan kepercayaan agama Kristian. Apabila seseorang Muslim mempamerkan penglibatan dalam sambutan tersebut, ia mencetuskan pelbagai persoalan dan perbincangan yang meluas. Sebahagian netizen melihatnya sebagai salah satu sifat keterbukaan dan toleransi beragama, manakala sebahagian netizen melihatnya sebagai salah satu bentuk pengaruh pluralisme agama yang mengaburkan batas kepercayaan umat Islam. Kesimpulannya, isu ini bukan sekadar tentang sambutan Christmas tetapi ia mencerminkan bagaimana pemikiran masyarakat terhadap cabaran ideologi pluralisme agama. Individu berpengaruh perlu lebih berhati-hati dalam apa-apa perkongsian di media sosial kerana ia boleh mempengaruhi kefahaman masyarakat. Oleh itu, pendidikan agama yang jelas dan sikap saling menghormati amat penting bagi mengekalkan keharmonian tanpa menjejaskan akidah. Awak rasa apa jalan penyelesaian daripada keseluruhan isu semasa Mona Allen ni? Bagi saya, daripada aspek individu, ialah ibu bapa ni perlulah memberikan asas akidah yang betul kepada anak-anak mereka sejak daripada mereka kecil lagi, agar mereka tahu batasan toleransi beragama dan tidak mudah percaya dengan isu yang turun di media sosial. Setelah itu, dari aspek kerajaan, pihak pejabat agama ni perlulah menganjurkan program penerangan berkaitan sensitiviti agama dan toleransi agama mengikut syariat Islam. Contohnya dalam media masa seperti televisyen dan internet. Awak rasa betul tak? Tidak betul, idea yang baik. Pembicaraan ini memberi manfaat dan membuka ruang kefahaman yang lebih jelas. Sekian, terima kasih daripada kami.